Ustaz rajin dengar ada orang macam orang kata ke, mu jangan kata nak jual depan kereta mu. Kaki rosok lah, accident lah, gitu lagi ni lah. Ustaz, pada pendapat Ustaz, apakah hukum bila kita percaya benda tu, bila kita cakap depan kereta ke ataupun kenderaan kita ke, dia akan menjadi musibah pula. Musibah Ustaz. Okey. Kadang-kadang kita kata gini, kena jual dah mung. Bang. Kata lain pula ah. Okey. Pasal dak molek. Bila dak molek jadi rosak. Ada satu hadis yang berbunyi ittaqu firasatal mu'min. Hendaklah kamu khawatir dengan ucapan firasat orang yang beriman. Nampak? Jangan awak gini jadi gini lagi. Ini jadi sungguh. Sebab tu kalau kita nak jual kereta, nak jual rumah, ucapkan perkataan yang baik-baik. Nampak lagi? Kena ucap benda yang baik-baik. Sebab kadang-kadang apa yang kita kata tu diaminkan. Fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Malaikat sentiasa hadir dekat orang beriman. Dia tugas dia bila kita kata sesuatu, dia akan kata amin, amin, makbul, makbul. Bang. Jadi kita kadang-kadang banyak berlaku isu benda ni memang benar berlaku. Kita nak jual je accident. Bila kita nak jual, pecah enjin. Bila kita nak jual, tepuh lembu dan sebagainya. Jadi jangan kata begitu. Sebab kadang-kadang dia berupa firasat. Cuma jangan jadikan keyakinan. Faham lagi? Sebab kadang-kadang atas ucapan. Sebab tu orang yang ada anak yang akan lahir dalam kalangan isteri, betul-betul jaga jangan buat zalim pada binatang. Orang salah faham, dia kata kalau bini tak mengandung boleh buat zalim. Salah juga. Pun tak boleh juga. Cuma bila anak masih dalam kandungan, pembentukannya belum selesai, takut-takut Allah bayar cash di atas kejahatan kamu itu. Kena kepada anak. Itu maksudnya. Tapi apa yang berlaku itu firasat. Firasat ini bukanlah keyakinan seperti mana kita dengan Allah. Allah itu apa pun yang disebut pasti berlaku. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kata pasti berlaku, yang Allah tak kata tidak akan berlaku. Adapun kita jaga-jaga. Kadang-kadang apa yang kita bimbangkan itu bila kita suarakan diaminkan oleh malaikat. Wallahu a'lam.